Assalamualaikum, selamat malam semua, apa khabar? Okey, barang saya dah komplit saya beli semua dekat online lah. Ni pun pelik lah. Kalau dekat kereta suara saya tu, dekat tempat duduk belakang, tempat letak kaki, tempat duduk belakang tu penuh dengan barang-barang online. Semua tak pasang lagi. Dengan steering rack lah, apa semua, lampu komplit. Yang ini adalah blok blok 4G 15. Ini pun beli dekat online je. Sebab apa saya beli blok ni? Sebab saya nak masuk stroker dekat di suara saya. Stroker tu kalau dunia pemotoran, dunia motor macam jet road lah. Ni water jacket pun saya dah beli, semua komplit lah. Janganlah kacau apa. Ni water jacket semua pun saya dah beli, saya akan ganti. Cuma nak kena hantar revolve dulu untuk masukkan piston lah. Barang pertama, korang kena pakai blok 1.5 lah, sebab suara saya 1.3 kan. Ini just project Bila saya pasang, saya pakai lebih kurang setahun. Lepas tu saya akan masukkan enjin lain lah. Cuma ini just buat projek saja. Saya nak tengok pakai stroker ke atau 4G92. Sebab saya nak masukkan suara atas saya tu 4G92. Tapi saja nak short dulu, kita beli blok dulu, kita try masuk stroker dulu. Okey. Dia stroker kena pakai piston size 76 ataupun 75.5. Dia bersamaan dengan proton wajah lah. Jadi kalau 1.3 tak boleh. Kalau dia potong dekat sini, potong ni dia terlebih. Dia paling tinggi 74 mm size piston. Kalau 4G 13, 4G 15 boleh pergi sampai 75.5, 76.5, 7.5.5, 7.6.5. Tapi saya buat ni 76 lah. Okey, yang ini saya beli lebih kurang dalam RM130 lah. Yang kedua adalah benda utama dia lah. Untuk crank ni, benda utamanya adalah, jangan kacau apa. Benda keduanya adalah, yang paling utama adalah crankshaft lah. Yang ini wajar punya. Cadang saya nak pakai BC harga sampai 700 lebih BC Racing. Dia ringan, lebih kurang dalam 300 gram daripada ni. Ini berat dia lebih kurang dalam 12 kilo. Kalau BC Racing dalam 11 kilo 700 gram. Lebih kurang macam dia ringan sikit lah. Ni wajah. Skru, wajah dia ada dua skru dua benda ni. Satu saiz 22, satu saiz 19. So korang kena beli saiz 19 lah. Korang tengok dekat Shopee ada. So ini crankshaft wajah lah. Stroke 87. Kalau stroke wajah punya, jadi dia punya stroke lebih kurang dalam 87.5. Kalau Saga suara 1.3 atau 1.5, dia punya stroke 83 ke tak salah saya, 83 stroke dia. Degree dia lah, dia naik turun tu, panjang stroke. Lepas tu yang ketiga benda yang dah sampai adalah piston lah. So piston saya beli siap dengan pin siap dengan pin dia sekali. Hmm. 76.6. Tapi saya beli ni second hand, piston second hand, tapi dia dah buat cuci. Dah cuci. Okey, benda ni maknanya pertama korang cari blok. Blok ni saya buat kat tepi-tepi ni sebab nak angkat berat 30 kilo ni. Blok, crankshaft, lepas tu piston lah 4 biji. Piston ni 140 tak salah saya beli 140.
Lepas tu washer. Ni washer. Washer ni siap beli lagi. Washer ni besok, sebabkan dia nak letak dekat tepi ni, kita nak pakai 4G15 juga. Jadi dia kena besarkan lubang ni. Jadi saya nak hantar untuk piston, buat blok, potong piston nanti sekali dengan besarkan lubang ni untuk dimasukkan oleh skru. Skru ni pun saya beli juga. Skru ni tapi muat je. Sudah salah beli ke? Kalau saya order skru ni saiz 19, washer ni sepatutnya kena besarkan lagi. Aduh, tak faham kat saya ni. First time nak buat ni kan. Ke salah skru. Kadang-kadang beli kat online ni boleh percaya sangat. Alright, cun. Masuk lagi ni. Alah, plastik ni pun tak payahlah. Jadi skru pun saya beli, skru saiz 19 lah untuk wajah punya. Lepas tu washer ni. Washer ni suara punya. Kalau ikutkan dia kena besarkan lubang ni. Dia sampai kat sini washer ni. Kat sini muat, sini tak muat. So washer kena belilah. Tapi kalau korang tak beli pun tak apa, korang pakai dekat kereta korang punya. Tapi sebabkan kabel dia ni saya nak hantar siap-siap. Maksudnya saya dah ribur. Lepas tu ini pun dah buat besarkan, semua komplit. Baru kereta saya bawa pasang. Jadi barang yang dekat kereta saya tu saya akan simpan. Jadi saya beli baru je lah. Lepas tu ini bearing, conrod bearing. Lepas tu ini piston ring lah. Piston ring ni harga 60 lebih rasanya. Conrod bearing ni harga dalam 30 lebih. Yang ini RM25. Yang ini korang beli 3 lah. 3, 4. Saya sekarang ni beli 4 benda ni. Ini water jacket. Water jacket ni dalam RM1 lebih satu. RM2 lebih, sorry. RM1 lebih. Ini 35mm nya. Lepas tu benda tambahan dia sekarang ni dah habis. Itu saja untuk barang stroker. Sebab yang dia punya rod saya sebabkan rod wajah dengan rod suara sama. Jadi kita pakai balik rod tu lah. Kecuali besok dah buka ada masalah, baru kita gantilah. Tak muat. Sebenarnya sikit je mm je. Bukannya banyak pun. Ni lebih kurang 1 mm je. Skru, water jacket, conrod bearing. Lepas tu ini piston ring 4. Lepas tu piston, crankshaft, block. Itu je. Korang nak buat jet rod untuk suara. Okey, tambahan dia inilah. Tapi ini saya tak jadilah belilah ni. Ini korang cari yang 240cc punya injector. So korang kena pakai full regulator. Full regulator ni lebih kurang dalam 30 lebih je. Kau beli dalam lokal pun tak apa. Tugas dia adalah untuk mencekik minyak supaya minyak kuat keluar dekat kuat dekat injektor ni. Tapi injektor ni saya tak pakai dah ni. Ini ori punya. Injektor ni saya nak beli yang satu set, yang lokal je. Kita nak test dulu macam mana. Sebab saya sekarang ni, kalau kita tak tukar injektor, nanti dia lemau tau. Dia akan lemau. Tapi tak apalah, kita janji kita siapkan enjin dulu. Lepas tu baru kita buat tukar injektor. Lepas tu baru kita buat sistem exhaust. Alright, tu je. Barang-barang dia ini je. RM130. RM300. RM140. Piston 30 lebih, 60 lebih. Ini piston ring RM25.
satu RM1 lebih. Itu aja barang dia. So upah dia untuk ribor satu berkemungkinan dalam RM40-50 lah. Satu lubang ni. Itu lain harga lah. So modal korang sediakan benda tu saja. Plug and play. Yang ini pastikan saiz 19 Alright, tu je. Nanti dah hari pemasangan saya akan buat video lagi. Assalamualaikum. Bye bye.